Yang buka pintu lah, cepet lah. Kamu mana buka pintu dan jalan hari malam kitchen orang maliang orang. Oi, bara pinjam piti ketek dan lah adinya nepon dan lah banyak yang nepon dan jale. Wah, aduh dia minjam piti. Oi. Iyo ndak udah na minjam lo tapi baru basungui na minjam ketek dan lah jale dah. Niang lah nak do dia minjam piti lo den. Niang aku. Jale dia nak do minjam piti bagi kitchen dia minjam piti sembarang icik je. Ndak udah minjam piti tu siapa nggak minjam? Siapa minjam kalau ndak udah? Bajanji dah 3 hari ketek dan nak iko lah lewat dari 3 hari disasaknya dan diteleponnya dan dah jua-jua namo dan ketek dan dah kecian udah pai kasih tu den menyuruh adek gara-gara den ndak bisa pai anak damam kan kalau mak dia udah mengecek mah. Tak ada dia minjam piti lo dan telepon etik lo nak percaya. Karen nantuk ke udah kadiniang. Karen nantuk ke diniang kalau dah kaya ke ngakuin dak. Mana pinjam pitinya? 300 dia minjam piti. Ya mah piti 300 itu untuk ada dah piti Banyak pinjam tu lagi 300. nilai. 3 hari tu 300 sebentar habisnya. Ya untuk ada dah piti 300 ribu tuh. Udah Emang jual-jual balik nama rokok? den. Udah kopi minta lo kaden tiap hari. Dah utang lo ketek den. Gak sabali urang dah utang lo jale dek dah. Mbak hutang ni kadang itu nak patang nak minta peti beli rokok nak bagi dia nak tu mengkor Sia nyuruh dah utang di kadai itu kece dan duit malu dan jale. Udah kece kau udah pai cari karajo dah ko apapun karajo yang penting dapat piti. Kalau punya piti dan nak kabutang wak kau orang dah jale dah. Udah bayar utang tu dia nak kembali bayar dah jale. dia baru lah Mbak ye. Ada nak 1.000 lah tu dia nak kembali bayar. Namu sia mau diminjam piti di bank ada jual namu dan yo. Biarlah malu dan dapat ado. Dia menyapu istrinya tu. Beko dan kecen ketek dan tu dan nak lu nyuruh ada tek je dan. Kaya lihat dah. Kau apa laki kau orang gilo kau sampai Sarawak tak lihat. Mengada di kadai itu buka Sarawak tu. Ada sudah terciri tempat kalam itu deko nak tentu Sarawak. Aduh, dah buka Sarawak mengada di situ makai Sarawaknya tak lihat. Sama juta dah lah tak lihat dia jadi dah. Dia tak mau tahu dah bayu utang tu dia tak kebayar utang dah. Tadi nak beti dia ngelalu. Tak den. Dia nak cari piti dah. Bayi lah berdua salah.